Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang ke Duduk My Channel. Hari ni 23 Mei 2025. Saya buat video ni dalam 9.30 pagi. Bangun pagi sarapan. Sempat pagi tadi ada ayak lagi. Saya bangun pagi tadi, waktu subuh tu ada ayak lagi. Lah ni pukul 9. Tiba-tiba buka ayak slow tu. Dia tak ada lah, memang tak ada tu. Kat dalam rumah ni kami duduk taman. Kan, kami duduk taman ni ada lah tangki, boleh lah guna untuk mandi sat. Tapi yang ayak direct ke sinki, direct ke penapis ayak tu dah tak ada lah. Okey, boleh kata setiap bulan lah masalah ni memang ada. Jadi saya rakam pagi, biasanya saya rakam pagi ni, lagi dalam pukul 11-12 saya report sadar kalau masih tak ada ayak lagi. Biasanya sampai petang. Kalau dia tak ada pagi ni, petang baru ada ayak. Kedah maju 2000. Tak tahulah sampai bila 2000 apa. Saya duduk ni kawasan Kubah Basu. Bukanlah kawasan ulu sangat lah. Kami bukanlah ulu sangat. Tapi mungkinlah kawasan ni menggunakan infrastruktur pipe air yang lama. Dia ada rosak lah, sasar bocor sana bocor sini kan. Jadi dia jadi macam ni lah. Betul lah. Ni ada sikit-sikit ni bekas-bekas semalam kot. Buka tak? Buka. Hampir setiap bulan lah. Saya rasa bulan lepas April dia tak ada sat je. Waktu tu saya pergi kerja, saya tak rakam lah. Lepas ni kalau dia jadi waktu weekend macam ni, sempat saya rakam, saya akan rakam dan saya akan simpan dalam YouTube saya lah. Bukti senang. Nanti saya report. Biasanya kalau saya report sadar, saya akan report melalui email. Kalau saya report melalui email, senang. Saya nak bagi link ke video YouTube saya ni. Kurang-kurang view YouTube saya pun naik kan. Okey, itu je untuk video kali ni. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum, bye bye.